Kita sekarang ni tengok ASL sedang sound check sekarang ni. Okey, Cik Jimmy. Ni Jimmy daripada Kepulauan Sofas. Okey, manakah tahun ni korang dah berapa event korang ikut dah untuk Hot FM? Untuk Hot FM untuk event Hot FM biasanya ni yang untuk tahun ni sekali pertama untuk Night Jam. So ni first time untuk tahun ni. So memang rasa excited nak buat malam ni. First time dan terakhir tahun 2009 mesti ada special kan. Special daripada Kepulauan Sofas. Apa dia special tu? Biasanya kita bawa dengan lagu single terbaru. Sebelum ni Hingga Ujung Pernafasan Langitku. Kali ni kita bawa lagi satu single baru, Kamu dan Dirinya. So semua nak dengar, datang lah. Kita bersama dengan project manager Hot FM Night Jam 2009, Abang Brother Sol. Sepatah tu kata Sol. Sepatah tu kata harap-harap esok okey, cuaca okey, lepas tu kita enjoy lah. Especially ni last. So for sure kita nak tutup dengan event yang lepas sikit kan. Nampak lah kan. Floor Fever. Dah berapa lama korang ikut event Hot FM ni? Berapa kali kan untuk yang ni? Tahun ni kita Floor Fever Islam kita dah follow Hot FM daripada Hot FM Big Jam yang first kali dekat Dataran Shah Alam. Lepas tu sebelum tu kita follow Mini Jam. Tahun ketiga kita still lagi bersama dengan Hot FM. Special untuk esok kita akan bawa paling ramai sekali ahli Floor Fever untuk buat pertama kali. Kita bawa ada lebih kurang 8 ke 9 orang. Kita akan buat satu persembahan stomping dance, bukan selalu dance biasa. Kita akan buat based on drumline punya beat. Minum saja.